Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. Aku nak share dengan korang pengalaman apa yang aku rasa best motor ni dan apa yang aku rasa macam kurang best lah dengan motosikal ni. Sebelum kita mulakan lah, pada yang baru singgah dekat channel aku ni, aku mohon jasa baik korang untuk like dan subscribe dan juga share kepada kawan-kawan korang yang sedang mencari video-video motosikal Royal Enfield ni dan tengah nak consider nak tengok motor ni best ke atau motor design lain yang lagi best ke, macam mana ke. Sambil-sambil tu juga jangan lupa kawan-kawan korang untuk korang dropkan komen-komen korang kat bawah. InsyaAllah aku akan cuba menjawab soalan-soalan korang lah. Sebelum ni ada orang bertanyakan aku beberapa soalan berkenaan perbandingan motosikal ni dengan motosikal lain. Aku tak akan cakapkan dalam video ni, tapi kalau korang tanya, aku akan jawab kemudian dalam komen. So insyaAllah aku akan cuba jawab aku dengan dalam sehabis baik lah. Okay, so jom. Sebelum kita mulakan, aku nak share sedikit basic spek berkenaan dengan motosikal ni. Lepas tu barulah aku akan cuba share pengalaman aku untuk mengendalikan motosikal ni selama beberapa hari. Seperti yang aku bagi tahu dalam video aku sebelum ni, motosikal Royal Enfield Guerrilla 450 ni adalah enjin generasi baru daripada Royal Enfield. DNA dia masih sama, masih ada lagi DNA Royal Enfield, walau bagaimanapun diberi nafas baru, karakter enjin yang baru dan banyak aku rasa pembaikan-pembaikan yang telah dilakukan lah untuk motosikal ni. Walaupun menggunakan enjin single cylinder 450cc yang mampu menghasilkan sekitar 40 atau 41 horsepower pada RPM 8000 dan juga 40 Nm of torque pada RPM 5500. Dan motosikal ni datangkan dengan assist clutch, 6 speed, 6 gear. Daripada segi frame, macam korang boleh tengok dekat sini, menggunakan split design tubular frame lah, yang mana dia ada dua frame utama untuk motosikal ni. Satu yang bahagian yang warna hitam ni dan lagi satu yang warna biru, bahagian biru ni lah. So dia ada dua kompartmen rangka frame untuk motosikal. Dan seat dia tak tinggi mana, 780mm sahaja. Dry weight sekitar 174 kg. Tetapi kalau kata dengan curb weight dah masuk minyak apa semua, dia naik dalam 11 kg lah. Boleh pergi dalam ni, kita ambil curb weight dia dalam 90% of fuel dan oil. Berat dia boleh pergi sehingga 195 kg. Walau bagaimanapun, untuk motosikal ni, kalau kata korang yang, sebab macam aku cakap lah, dia walaupun dia dah dimodernkan, design cantik, tetapi tetap Royal Enfield. So korang masih lagi boleh menambah saddlebag untuk motosikal ni. Dan dia memang ada lah dikhaskan untuk sangkut saddlebag korang dekat sini. Yang ini handle help untuk passenger belakang, dan memang korang boleh tambah lah dia punya barang-barang dekat belakang. Saddlebag tu mungkin berat dia boleh pergi sehingga 191 kg. Dan daripada segi tangki minyak kat sini, sebenarnya tangki minyak ni kalau kita duduk daripada atas, korang tengok daripada sini, sebenarnya tangki minyak dia kelihatan sedikit lebar. Walau bagaimanapun, bila kita tengok daripada bahagian tepi ni, dia sedikit macam cetek sikit lah. Kapasiti keseluruhan tangki minyak dia adalah 11 liter. Tayar ni gunakan untuk tayar depan dia, tayar bersaiz 120/70 rim 17, manakala untuk tayar belakang ni dia menggunakan tayar 160/60 rim 17. Untuk brake hadapan pula 310mm disc dengan double piston caliper, ada ABS. Caliper daripada brand Burberry. Manakala untuk sistem brake bahagian belakang, dia menggunakan disc yang bersaiz 270mm dengan single piston caliper. Dan sekali lagi, macam aku cakap lah, dia ada ABS, dua channel depan dan belakang. Ini pembaharuan lah. Sebenarnya bukan pembaharuan, tak silap aku daripada shotgun, dia orang dah mula, Royal Enfield dah mula menggunakan fork daripada brand Showa. Walaupun fork ni adalah telescopic fork, tapi brand dia dah upgrade menggunakan brand Showa. Manakala untuk suspension belakang, single monoshock adjustable dengan linkage. Monoshock ni dalam kedudukan 45 darjah ke lebih ada kurang dalam 30 ataupun 40 darjah lah. So dia disupport oleh linkage yang dihubungkan kepada bahagian body. Monoshock ni adjustable. Aku tak pasti berapa step lah, banyak step dia lah kalau kita nak tengok betul-betul. Sebab ini adalah yang paling rendah. Sebab tu seat height dia sebenarnya agak rendah. Kalau kita boleh naikkan lagi ni, aku rasa mungkin lebih baik lah.
sebab dia akan rasa lebih tinggi. So ini adalah motosikal pertama untuk Royal Enfield yang menggunakan sistem radiator. Yang pertama adalah Himalayan lah. Walau bagaimanapun, untuk motosikal ni dia tak ada storage tau. Dia tak ada storage untuk coolant. Semata-mata hanyalah satu plate radiator ni untuk menampung. Unfortunately, kalau kata bocor memang tak ada maaf lah cerita dia. Dia menggunakan signal ni, dua panel ni sebagai dia punya tail light dan juga signal. Macam ni, fully LED termasuk dengan LED signal untuk bahagian hadapan. Ini adalah dia punya bahagian bawah seat dia. Bagus Mat. Everything semua bukanlah expose. Dia bagus ni expose kat mana. So kalau apa-apa kita nak perlukan penukaran pun, dia hanya kita perlu buka seat saja. Tak perlu pun nak angkat tank. Aku tak pasti lah kalau tank ni, tapi tank ni banyak lebih berkaitan dengan enjin lah. Tapi kalau macam contoh bateri, korang punya relay ni ada masalah, lepas tu benda-benda lain. Menariknya aku tunjuk dekat ni seat dia. Aku nampak ada buku panduan. Buku panduan ni user manual lah. So biasanya kalau korang ni biasa kita simpan kat rumah je. Tapi ni ada benda menarik kat sini. Jom kita tengok apa benda. Yang pertama, dia simpan dalam bag macam ni. Baik Mat. Oh, macam wallet aku zaman kanak-kanak. Dia ada Allen key dan dia ada ni untuk cabut relay dan ni untuk adjust korang punya suspension. Lah. So banyak benda yang boleh buat sendiri. Ni Allen key. Tengok Allen key ada 4 saiz. So kejap kita tutup wallet dulu. Wallet kanak-kanak ni dulu. Ni wallet yang kedua pula. Dia ada A dan ada B tau. Dia ada label kat sini. Ada ni B, yang ni A. A ni pun aku rasa ini tools juga. Tapi ini lebih kepada kita tengok. Kita buka wallet dia. Dia ada spana. Lepas tu ni ada apa ni? Ni semua tools dia. So dengan tools ni saja kau boleh membuat pembaikan di jalan raya kalau ada in case of emergency. Bagus Mat. Ni lagi satu. Dia memang disimpan kemas Mat dalam ni. Lepas tu dia pula diletakkan dalam plastik. Plastik ni agak tebal tau. So dia insyaAllah waterproof. Itu adalah sedikit sebanyak lah berkenaan dengan motosikal ni. So aku dah tunjukkan korang sebenarnya lebih daripada dalam video aku yang sebelum ni berkenaan dia punya spek. Kita dah betul-betul membelek habis. Okay, so now aku nak bercerita berkenaan dengan aku punya experience mengendalikan motosikal ni. Number one, motosikal ni bagi aku dia adalah the best Royal Enfield ever yang ada dekat pasaran ni, disebabkan dengan kehadiran enjin dia dan juga body weight dia yang ringan. Aku difahamkan enjin yang sama juga diletakkan kepada Royal Enfield Himalayan 450. Akan tetapi Himalayan 450 tu adalah dari kategori adventure touring. So dia sedikit berat dan bukan sedikit berat, memang berat dia lebih daripada 200 kg. Manakala yang ni berat dia, walaupun dengan letak bag kat belakang ni, saddle bag pun, dia masih lagi berat dia di bawah daripada 200 kg. Kat situ adalah dia punya point yang pertama, wind dia. Motosikal ni tersangatlah agile. Agile dia tu, aku boleh mencelah motosikal ni dalam sama dengan macam motor kapcai. That's number one. Number two adalah daripada segi seat height dia yang rendah. Okay, seat height rendah ni aku boleh katakan dia ada bagi setengah orang tak suka, ada setengah orang suka. Orang yang suka adalah orang yang macam aku, yang tak cukup ketinggian. So kita orang akan lebih rasa selesa lah in the way. Itu point nombor satu. Walau bagaimanapun, pada pendapat peribadi aku, sepatutnya seat height dia tu lebih tinggi. Dan kita boleh buat dengan kita adjust dia punya preload untuk dia punya monoshock dekat bawah ni. Dengan keadaan dia punya monoshock yang macam 45 degree atau 30 degrees tu, dia sebenarnya daripada segi penyerapan hentakan dia tu kurang lah berbanding dengan yang straight horizontal punya monoshock. Akan tetapi dia work balance in two disebabkan dengan support daripada dia punya linkage. Okay, itu point aku yang nombor 2. Yang ketiga adalah berkaitan dengan dia punya agility juga, adalah body dia yang tersangat ringan. Body yang ringan ni sangat-sangat membantu apabila aku menyelusuri jalan raya yang sangat jam. So ketiga-tiga faktor yang aku cakap ni membuatkan motosikal ni tersangat agile, ringan, sedap dan the best lah untuk aku menyusuri traffic jam dengan yakin. Power dan torque dia tu pada 40 Nm of torque
pada RPM yang agak rendah dalam 5000 lebih tu. So lagilah bagus, dan aku difahamkan pada RPM yang dalam 3500 pun dia sebenarnya dah 80% of dia punya torque tu dah sampai. Itu adalah poin aku yang keempat lah. Poin yang kelima, seat dia ni sebenarnya nampak macam nipis tau, tapi bagi aku is quite alright. Untuk perjalanan dalam 50-60 km ni, aku terasa aku tak ada rasa apa-apa macam sakit buntut ke apa. Aku boleh berjalan dengan penuh selesa lah. Dan tangki dia pun sebenarnya tak adalah besar mana. Nampak je macam besar, tapi dia tak besar mana. Handlebar dia ni sebenarnya sedikit agak lebar, akan tetapi dalam banyak keadaan aku masih boleh mencelah di antara kenderaan. Cuma yang sedikit merisaukan aku adalah benda alah ni lah, the side mirror ni. Sebab side mirror ni dalam setengah-setengah keadaan tu aku terasa agak macam kadang-kadang tak lepas, especially bila dengan kereta yang tinggi lah, macam Alphard, kereta-kereta yang tinggi, Hilux. Kadang-kadang aku rasa hampir nak terkena dia orang punya side mirror lah. Itu aku punya concern. Daripada segi kaki sampai tak sampai tu adalah bergantung kepada korang punya preference masing-masing. Kalau kata korang jenis yang macam tinggi, mungkin korang agak tak suka. Tapi macam orang yang tinggi bawah daripada 170, this is one of the perfect bike yang korang akan boleh consider, especially for the newbies. Daripada segi tayar pula, okay, motor ni sebenarnya in a way, tayar ni, design tayar daripada seat ni actually okay. Akan tetapi dia sebenarnya is not really a full punya tayar on the road. So dia akan rasa macam kurang keyakinan lah untuk kita layan corner. Tapi so far aku cuba agak layan corner yang ringan-ringan, is work fine. Tapi dengan tekanan tayar yang sedikit rendah, dalam 33 kat belakang dan dekat depan tu dalam 31 PSI. Dan kalau kata korang nak laju tu, mungkin dekat belakang ni 35, tetapi daripada segi handling dan dia punya grip tu aku tak enjoy. Aku lebih suka PSI yang lebih rendah lah. So pada hari pertama aku dapat motor ni, sebenarnya aku rasa macam tak best sangat. So apa yang aku buat adalah aku kurangkan tekanan untuk tayar belakang dia, then it's work well, fine dengan aku. Mungkin satu benda yang korang kena consider, mungkin daripada segi dia punya suspension ni lah, korang nak kena adjust dia punya preload. Yang keenam adalah dengan kedatangan radiator yang ni lah. Radiator ni sebenarnya sangatlah membantu untuk enjin 450, especially bila kita berjalan pada hari-hari yang panas tengah hari. So sebenarnya agak terasa bila kita sangkut dalam jam tu, aku ada terasa sedikit haba lah. Tetapi radiator ni agak membantu dari segi menstabilkan dia punya temperature engine in a way lah. Lepas tu dekat bawah ni pun bagus juga, sebab dia ada letak belly pan dekat bawah ni. So memang bagus lah untuk protect dia punya bahagian bawah enjin ni daripada terkena batu-batu yang kasar yang boleh mungkin merosakkan bahagian bawah enjin ni. Yang ketujuh adalah daripada segi sistem brake dia. Brake dia sebenarnya bagi aku sama seperti motor yang aku pakai. Dia didatangkan dengan brake daripada Baibri. Baibri ni seperti yang semua kita tahulah, adalah anak syarikat kepada Brembo, tetapi mengeluarkan kaliper untuk motosikal yang bersisi rendah ataupun yang lebih murah. Yang ke-8 adalah meter dia lah. Meter dia ni didatangkan dengan TFT meter. Lepas tu banyak info-info yang kita boleh dapat daripada sini. And then macam kita boleh hubungkan kepada phone juga. Itu aku akan buat video yang lain. Tapi ni macam ni, appearance, trip my vehicle, system, information. So macam-macam yang kau boleh dapat lah. Temperature, language. Lepas tu vehicle, my vehicle info. Kita tengok vehicle info ni apa ada. Dia bagusnya kat sini, everything toggle kat sini. Lepas tu kat sini untuk back. So trip dia senang je, dia pakai satu toggle je. Nak golden line, nak background macam mana, auto dark theme. Lepas tu kalau kau nak golden line ada ke tak, nampak dia golden line ni dekat bawah ni lah, apa yang ada dekat situ. And then brightness, macam-macam lah korang boleh adjust daripada sini. Tapi nanti aku akan cuba linkkan kepada phone. Yang ke-9 adalah dia punya tail light. Okey, bagi kebanyakan motor-motor sekarang ni memang tail light ni adalah satu masalah lah.
Dia sebenarnya tail light ni ada dia tak membantu pun. Bukan tail light, bahagian tail kat sini kan, dia bila ada tak membantu pun. Bila hujan tu air tak akan naik, dia tak menghalang sangat. Tetapi untuk motosikal ni dia ada satu cover dekat sini, tapi still aku rasa dia akan naik jugalah. Dan bahagian tail light ni sebenarnya buruk lah, to be honest. Akan tetapi untuk yang ni dia tak ada yang main tail light, tetapi dia punya tail light lampu kat belakang ni dia integratekan dengan signal dekat tepi ni. So daripada jauh tu sebenarnya nampak tak buruk sangat lah, especially bila malam tak nampak buruk sangat. Tetapi aku tak pasti adakah dia sedang patah ataupun tidak, adakah dia fragile ataupun tidak, itu aku tak pasti. Tetapi dia memang work very well lah untuk signal dia. Untuk signal dia integrated kan. So, itu adalah benda-benda yang aku rasa best lah berkenaan dengan motosikal ni. Okey, yang tak bestnya pula, aku ada beberapa benda yang aku kurang best lah. Yang ini sebenarnya color dia ni sebenarnya cantik untuk motosikal ni. Color putih dengan biru ni kan, Brava Blue ni memang cantik. Akan tetapi bila dia letak dekat frame ni, aku rasa macam tak ngam sikit. Walaupun dia cuba nak createkan the contrast of the color tu lah, tapi nothing much can be done lah. Tapi benda tu sebenarnya masih okey, tetapi rim kat sini lah, kenapalah dia pakai warna biru ni. And kemudian adalah dia punya side mirror ni lah. Side mirror ni aku mungkin not really a fan. So ini bagi aku mungkin kita boleh tukar side mirror aftermarket, ataupun yang Royal Enfield pun ada dia sediakan handbar punya side mirror. Aku rasa benda tu lagi work fine lah, work well. Dan side mirror ni sebenarnya bila laju dia sebenarnya agak bergoyang lah, so dia tak nampak clear sangat dekat belakang. Yang ketiga adalah dekat untuk lever gear ni. Aku tak pasti sama ada benda ni mungkin boleh kita tolak masuk ke dalam, ataupun mungkin dia orang pasang terkeluar. Dan lever gear ni sebenarnya bila aku nak congkit kan, nak naikkan gear tu, sebenarnya agak tak best lah. Aku selalu tersangkut dekat bahagian sini, bukan dekat tempat bahagian aku letak gear ni, tapi dekat sini. So sedikit tak best lah untuk aku. Okay, untuk fuel consumption, itu aja aku dapat motor ni penuh tau. Range boleh pergi 80 km lagi, tetapi dia dah naik lampu kat sini. Dan aku baru berjalan 126 km per hour. Average fuel consumption aku 26.5 per liter. Average speed aku tak laju pun, 46 km je. Dan jarak perjalanan aku baru tak sampai 3 jam. So okey, itulah pandangan aku berkenaan dengan motosikal ni. Pandangan peribadi aku setelah aku mengendalikan dia. Apa aku rasa aku enjoy dengan motosikal ni, dan aku rasa sesuai motosikal ni, especially untuk mid entry ataupun beginner entry. Sebab power dia tu walaupun 450cc tu agak masih boleh di operatekan dengan mudah. Motor dia pun tak besar sangat, tak kecil sangat, just nice untuk kegunaan harian. Yes, lulus. Cuma daripada segi fuel consumption dia tu agak tinggi. Tapi mungkin salah aku sebab aku merembat je kerja dia. Banyak memang aku merembat motor ni sebab aku nak cuba dapatkan top speed, tapi tak dapat lagi sebab jalan tak clear. Tapi aku memang cuba rembat, aku cuba dia punya pick up. Memang sangat-sangat membantulah dalam keadaan trafik. Kadang-kadang kita nak overtake motor kat depan kita tu kan, yang slow sikit kan, so kita boleh overtake dalam masa yang singkat. Dia memang ada power bila kita minta, tetapi power dia datang in linear form. Dia ada sedikit delay dalam beberapa milisecond, baru dia punya power akan kick up apabila dia sampai dalam 3500 rpm ke atas. Itu sajalah geng untuk aku, pandangan peribadi aku berkenaan dengan Royal Enfield Guerrilla 450. So itu saja, kita tamat di sini. Jangan lupa like and subscribe. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Royal Enfield Guerrilla 450. Assalamualaikum.